yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka bererti buta hati. Nah, nampak dah apa tugas kita? Apa dah nampak yang dijamin? Rezeki itu telah dijamin. Yang belum dijamin adalah ibadah kita dengan Allah Ta'ala. Maka nak apa? Perbanyakkan ibadah lah. Jangan menangguh-nangguh masa menunggu-nunggu nanti tua. Tu je. Ya, jaminan dunia. Jangan risau. Burung tadi pun keluar rumah, tak ada duit scaping, balik kenyang. Burung lah. Dia keluar rumah, lapar, balik kenyang. Duit tak ada. Kita keluar rumah, tak ada duit, balik lapar. Dia ibaratkan burung. Dia ibaratkan burung. Ulat di batu. Ulat dalam batu pun boleh hidup, boleh makan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Adakah kita tak perlu berusaha? Bukan. Bukan gitu. Dia bukan tu kita tidak berusaha. Nah, itu kita berusaha. Tapi dalam konteks ibadah. Yang banyak orang faham sekarang ini, ibadah saja tak payah berusaha, rezeki dijamin oleh Allah. Salah kefahaman sebenarnya itu. Yang dia suruh sebenarnya, kau berusaha lah. Macam Saidina Abu Bakar As-Siddiq duduk di pasar. Khadijah kerja. Rasulullah pun kerja di pasar. Tapi dalam konteks ibadah, ini persoalannya bagaimana nak menjadikan pekerjaan, urusan dunia itu sebagai ibadah. Maka kembali kepada qalbi hati tadi. Keikhlasan, niat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Karena Allah, jangan kerana selain daripada. Bila selain daripada Allah, maka dia tidak jadi ibadah. Maka urusan kita itu dinamakan sebagai dunia. Habis ada. Tak ada erti, kosong. Ghaflah. Balik nanti dia jadi muflih. Nanti bangkit dalam keadaan muflih. Tak ada apa. Pasal apa? Tidak faham konteks. Maka begitulah hikmah yang ke-5 kita alihkan pada malam ini, insya-Allah jadikan panduan dalam hidup kita untuk kita meneruskan perjuangan kita di dalam kita mengembangkan dan berusaha untuk mengembangkan ilmu seni silat, insya-Allah, dan jadikan seni silat itu sebagai jalan, wadah perjuangan untuk membimbing, menyampaikan, mendekati, dan mengubah masyarakat daripada keadaan yang tak baik kepada yang lebih baik. Itu je. Tak ada lebih daripada itu. Itu parang apa semua tu. Itu mainan dia, cerita-cerita dia. Tapi tujuan utamanya itu nak mendidik, membimbing, mengubah, mendekati. Insya-Allah, maka kita telah melaksanakan satu tanggungjawab besar, iaitu tabligh. Sifat bagi Nabi iaitu menyampaikan. Dengan kita membawa amanah yang diperintahkan oleh Allah dan menyampaikan dalam keadaan kebenaran, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr, dengan kebenaran, sedih, dan menyampaikan kita kepada masyarakat dalam keadaan berhikmah. Ad'u rabbaka sabili hikmat wal mau'izati haq, dan ajak mereka kepada agama Tuhanmu dengan hikmah, nasihat-nasihat baik dan bijaksana. Maka itu dipanggil fatanah. Maka kita sekarang ini berada dalam konteks tugas Nabi. Bukan biasa-biasa. Kita buat ni, kita dekuluh hilir, bawa parang, bawa golok, bawa keris, bawa tongkat ni. Pakai baju hitam, pakai bengkung ni, kita sedang bawa apa? Kita bawa tugas para nabi-nabi. Tugas para rasul. Itulah tugas Nabi dan Rasul. Mendidik, menyelamatkan, membimbing, mengubah masyarakat yang tidak bertauhid kepada mentauhidkan Allah. Faham dah? Ini kita nak sampaikan kepada anak-anak kita, kepada jurati-jurati kita sampai di umbi, di akar-akar umbi. Umbi kan? Macam ngundi kan? Jadi begitulah, insya-Allah, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita main-main soalan sikit. Ada soalan boleh type di ruangan komen ni. Satu soalan je malam ni.